Penduduk Jalan Raja Muda Berang mak rempit lumba haram setiap minggu. Seorang penduduk di Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kuala Lumpur bengang dengan sikap mak rempit didakwa menjadikan jalan raya persekitaran perumahan itu sebagai aktiviti lumba haram sekaligus mengganggu ketenteraman penduduk. Menerusi hantaran dikongsikan pengguna trek Moon MJ, dia mendakwa kumpulan mak rempit tersebut dikatakan menjadikan jalan di kawasan itu sebagai litar lumba haram setiap kali malam hujung minggu, malah masalah itu pernah diadukan kepada pihak berkuasa. Moon MJ mendakwa penduduk turut melaporkan kepada pihak polis hampir setiap minggu, namun dikatakan mak rempit tersebut bersurai apabila ternampak kehadiran pihak berkuasa. Pemuda itu berkata kawasan berkenaan juga berdekatan dengan Hospital Kuala Lumpur serta Institut Jantung Negara. Sebab kawasan ni cerah kot.